Tapi dia punya masalah kalau kita naik motor ni, sebab dia ada ERP. ERP tu macam dekat Singapura dia macam tol lah. Tapi kalau motor kita tak ada, dia punya orang Singapura panggil IU unit lah. Dia benda tu kita masuk kad kan. Macam smart tag lah kita punya kan. Kalau tak ada benda tu, dia saman 70 Sing dollar. Okey geng, selamat pagi dan selamat datang ke channel Gong Vlog. Okey, lah ni dah pukul 5 minit pagi. So untuk trip kali ni aku akan ke Singapura, tapi aku pun tak pasti lagi nak boleh masuk ke Singapura ke tak, sebab proses dokumen apa semua aku tak tahu. Ni first time aku ni, aku nak bawa hak ke Singapura dan first time aku juga aku akan masuk ke Singapura. Tapi sebelum nak masuk Singapura tu, aku akan singgah di rumah adik aku dulu di Johor dan aku akan tanyalah pasal dokumen apa semua. Kalau boleh masuk on the spot macam masuk Thailand, akan terus masuk lah. Kalau ada dokumen tambahan yang aku nak kena buat dan tak boleh masuk, nanti kita tengok lah macam mana untuk trip kali ni, nak boleh masuk ke tak boleh masuk kan. Dan untuk trip kali ni aku akan gerak bersama dengan seorang sahabat aku, DK, dan dia akan naik Yamaha PG1 untuk bersama dengan Hak ni. Dan jarak pi dan balik untuk trip kali ni lebih kurang dalam 1800 km. Kita tengok lah pukul berapa aku akan sampai di sana, dan aku nak ambil beberapa hari untuk nak proses dokumen apa semua tu dan bertolak balik tengok beberapa hari. Dan kita tengok juga Hak akan telan minyak berapa duit untuk trip kali ni. So untuk trip kali ni aku akan pakai rantai DID 428 fps dan juga minyak RT Racing Fast Runner 1040 multi level synthetic dengan Easter. Okey, jom kita gerak ke Singapura. Harap-harap boleh masuk lah Singapura. Okey, jom. Okey geng, pukul 5.30 aku dah masuk Kedah. Sangkut traffic light. Okay, lah ni duduk ada di Changlun 5.30. Jauh lagi perjalanan kita. Nak sampai pukul berapa tak tahu ni. Pukul 7.10 minit pagi aku dah masuk Pulau Pinang. Tadi aku isi minyak tank pertama RM7.90. Okay, jom kita sambung perjalanan. Sampai dah. Sampai kita. Sampai dah Johor dah? Ya dah. Johor dah. Nak pergi mana kita? Nak pergi mana? Kita nak daripada utara nak ke selatan. Nak ke Selatan selatan. sampai hujung cross lagi. Cross lagi. Cross sampai Batam. Batam. Assalamualaikum. Okey. Ni, dari tu tengok abang pi hantar motor kat Thailand lah ni. Oh dia. Betul kan? Yang pi dengan 2 orang member abang tu kan. Betul. Ni baru nampak. Nak pergi mana? Nak pergi mana? Kami nak pergi Tok Ipoh. Oh, Ipoh. Ni semua ni ya. Ya. Tu dia tengok motor ni dia kenal. Saya Tengok dalam YouTube ni kan. Kan kita dah minyak. Easy dah ni. Kira cukup Cukup clear dah. Okey. Sampai kan. Motor lagi pak? Ha? Tak turun motor lagi pak? Dok lagi. Dari sana sampai ni tak turun lagi ni. Okay geng, jom kita gerak. 8.30 aku dah masuk negeri Perak. Okey geng, aku dengan DK, Aziz, Ipoh. Kami nak pergi cari apa makan tak? Lapar tak sanggup dah ni. Dari pagi tadi pukul 5 lah, tak makan apa lagi. Sampai lah ni dah pukul 9.45 pagi. Dah ada di Ipoh dah. Baru cari apa makan tu. Okay, mari kita perkenal nasi ayam dulu. Nasi ayam dengan ni. Ni DK tu ni. So okay, so aku dah ride dari rumah aku sampai ke sini dalam 300 km lah. Ada lagi dalam 530 km kita akan sampai di Johor. Lepas tu kita tengok boleh masuk ke tak boleh masuk di Singapura nanti. Jom lah ni kita makan dulu nasi ayam.
Suara dengar tak tahu. Ni nak abang kan, nak abang. Jangan pandang kami pelan tau. Tapi kami sampai memang. Sampai tetap sampai. Kau ingat tu. Jadi naik bukit tadi memang pelan tu, tak lebih lah. Oh, tak lebih lah. Oh. Hari tu servis TPS ke total body tu servis. Dah lama sangat dah. Okey, lah ni pukul 10, 9 minit. Jauh lagi perjalanan kita ni. Okey geng, jom kita sambung perjalanan kita. Lama rehat dekat sini. Dah ni dah pukul 11 lebih dah wah. Oh ni 11 suku lah. So jom kita gerak. Liga masa pula. Let's go. Ni tank kedua, RM6.7. Okey geng, isi minyak penuh dah. Jom kita luncur. Pukul 1.30 dah masuk Selangor. Okey geng, nampak gaya ni memang basah pula trip ni geng. Oi, mampus. Hei, basah lagi. Aduh, kalau tak ikut kau ni, apa dah? Mampus, basah setiap trip ni. Jangan nak tu. Hujan lagi. Tak, simpan handset apa tu? Apa? Kacau tengok. Setiap trip ni basah ni. Okey geng, jom bersedia untuk basah. Mampai basah setiap trip. Pukul 5.30 aku dah masuk Negeri Sembilan. Pukul 6 suku aku dah masuk Melaka. Pukul 7 aku dah masuk Johor. Lah ni kami berada di Simpang Renggam noh, RNR. So lah ni dah pukul 9. Ada lagi lebih kurang dalam 54 km lagi kita akan sampai di Gelang Patah, rumah adik aku lah. So tadi aku dah telefon adik aku, dapat info lah kata mungkin motor tak boleh nak bawa masuk ke Singapura. Bukan mungkin lah, memang tak boleh bawa masuk lah sebab kita tak buat autopass. Autopass ni dia kena apply seminggu 2 minggu macam tu lah no, DK no. Ya. Baru dapat kad tu baru boleh masuk. Dia punya autopass tu lebih kurang macam Tahengo e-wallet kita lah kan. Kad Tahengo tu kan $4 lah sekali masuk. Nanti ada lah. Tadi kita pun untuk sembang dengan budak yang daripada Malaysia kerja dekat Singapura. Dia pun duk habaq macam tu lah. Memang tak boleh masuk lah esok ni. Kok mana pun kita main-main dah kan. Kena cari alternative land jugalah untuk nak masuk ke sana. Mungkin aku akan tinggal dekat Johor. Lepas tu kita naik bas ke apa ke esok ni kita masuk lah.
Masuk tetap masuk lah. Masuk tetap masuk lah. Cuma tak boleh nak bawa ni masuk lah. Motor masuk. Tapi tak apa, nanti kita jalan kan noh. Main noh. Kali kedua pula. Nanti kita main kali kedua pula. Satu lagi, aku ada kontak Tuk juga. Tuk dia duduk belah Johor ni. So aku dah kontak dia, kata aku nak sampai di Gelang Patah lah. Nanti aku akan pergi jumpa dia lah. Mungkin kami akan bincang sikit lah pasal nak masuk Singapura esok ni. So tak tahu lagi nak masuk dengan apa pun tak pasti lagi takat lah. Noh, ke trip kita gagal lah noh. Bawa motor masuk. Apa-apa pun kita bagi sampai dekat rumah adik dulu, dekat Gelang Patah. Dan selepas tu kita rehat dan esok kita pick up lain lah. Macam mana? Jadi kita sambung jalanan. Nak rehat tak? Hari ni kita dah jalan 755 km. So hampa tengok ni keadaan rantai macam mana. Duk cekang elok gitu. Cuma lah ni aku nak tambah chain loop dengan ni chain cleaner. Okay, sebab tadi hujan. Lepas tu adalah benda-benda duk lekat dekat ni. Dia punya apa? Habuk-habuk lah apalah semua. Dia lekat dekat rantai tu. So nak kena buang dulu lah. Lepas tu spray ni chain cleaner. Lepas tu chain loop. Tengok rantai ni. Rantai duk cekang elok lagi. Spray dulu chain cleaner. Buang dulu, lepas tu kita spray dengan celup. 755 km duk cekang elok ni. Tak kendok lagi. Aku tak pandai tau bab pomen, bab nak bercekang rantai ni. Memang aku tak erti langsung. Dan aku tak bawa tool, bawa spanner, bawa apa. Aku tak bawa ni, dalam box ni memang tak ada. So aku pilih untuk pakai rantai DID lah. Sebab rantai DID ni dia memang tahan lasak geng. Apa bayang tau, 755 km rantai masih cekang. So memang sesuai lah untuk macam aku kan yang tak pandai pomen. Bila tak pandai pomen, pakai rantai macam ni lah. Panjang jalan memang tak payah nak buat apa dah. Cuma spray chain cleaner dengan chain loop ya. Untuk cuci dia punya kotoran dekat rantai kan. Dan spray chain loop bagi ada minyak balik. Yang tu je. So memang tak payah nak buat apa langsung. Rantai masih cekang, masih elok lagi. Aku tahu bawa motor lah. Aku tak pandai pomen-pomen ni. Memang aku tak erti langsung. Sebab tu aku pilih rantai DID untuk pakai trip kali ni. Dan memang aku dah pakai lama. Sejak pakai RS lagi. Daripada RS tu aku dah pergi motor dah. Chiang Mai, Chiang Rai apa semua. Memang pakai rantai DID. Dan aku tak pernah tarik rantai pun. Pergi balik 2,000-3,000 km tak ada masalah pun geng. Tak payah nak tarik 2-3 kali tak payah. Dan rantai dia pun tak mudah panas. Sebab tu dia lambat kenok. Dia kena cari rantai yang memang tahan lasak macam DID lah. So aku percaya 100% lah dekat rantai DID. Aku dah pakai dah hampir dekat 4 tahun dah pakai. Sebelum ni aku pakai dekat RS. Dalam ni aku pakai pula dekat Hak, dekat Honda Wave aku ni. Memang aku puas hati sangat. Jom kita gerak. Dah ni pukul 9 lebih dah ni. Lebih kurang dalam sejam lagi kita akan sampai di sana. Let's go. Ni dia geng, adik aku. Nama Kit. Siapa dengar nama Kit ni? Dia. Ni, tak boleh masuk Singapura. Tak boleh naik motor, tak boleh. Dia kena ada auto pass. Tak boleh tak. Awal-awal kita main maju Dia auto pass seminggu lebih baru dapat. Macam ni kita masuk siap senang kan. Ya. Masuk siam isi borang on the spot boleh masuk kan. So geng memang tak boleh masuk. Kena buat auto pass seminggu ataupun 2 minggu awal lah. Dapat kad tu baru boleh masuk dengan motor. So itulah esok ni kita akan masuk dengan tuk kot mungkin. Autopass tu tahan setahun. Kalau kita masuk bayar berkali-kali yang boleh lah. Dia kena tanya ni autopass tu ada expire tak? Ada. Berapa lama? 2 tahun tu tak silap. 2 2 tahun tu lah. 2 tahun. Maksudnya 2 tahun tu kita boleh masuk anytime lah. Banyak kali pun tak apa. Betul. Tapi dia punya masalah kalau kita naik motor ni sebab dia ada ERP. ERP tu macam dekat Singapura dia macam tol lah. Tapi kalau motor kita tak ada dia punya kalau orang Singapura panggil IU unit lah. Dia benda tu kita masuk kad kan. Macam smart tag lah kita punya kan. Kalau tak ada benda tu dia saman 70 Sing dollar. Dia kira 1 palang. Kalau 2 palang kira 3 palang kira 210 lah. Dia tak ada maksimum. 10 palang darab lah. Dah mungkin pergi dengan tuk kot esok. Esok pergi dengan tuk. Kit nak bawa kita dengan ni boleh ke? Saya pun tak buat auto pass. Tengok Dana tak buat tau. Dana tak buat. Tak buat lagi, tak pernah masuk lagi. Okey geng, so berakhirlah perjalanan kita 18 jam baru sampai di Johor dengan jarak 841 km dari rumah aku sampai ke Johor lah. Dan hak telan minyak RM35.5 untuk trip hari ni. So kita jumpa esok lah. Esok tengok aku akan masuk ke Singapura. Tapi tak confirm lagi nak masuk ke tak masuk ke macam mana. Esok aku update sekali lagi. So malam ni tak ada apa dah. Aku nak rehat. Kita jumpa esok pagi. Bye bye.